Lepas tu kalau kita tahu Allah Ta'ala sayang pada kita kan, ya Allah, seronoknya duduk kat dunia ni. Kita akan rasa semuanya seronok. Bila isteri bebel seronok, ya Allah, seronoknya dapat bebel pagi-pagi. Kan? Sebab apa? Dia pahala. Betul tak? Mana seronok bila tengok Allah bersemat pinggan belonggok lah, seronoknya lah, banyak pinggan macam ni di pahala. Tengok kain belonggok, ya Allah, banyaknya pahala. Pagi-pagi dah banyak pahala. Nak sidai kain kan, tengok, ya Allah, berlambaknya, ya Allah, kain, ya Allah, pahala lagi. Semua pahala. Orang mukmin tak ada yang rugilah. Dapat nikmat, syukur. Diberi ujian, sabar. Suka je orang mukmin ni, alhamdulillah. Allah ringankan kita. Jadi JKK seronok, tak jadi JKK pun seronok. Jadi menteri seronok, tak jadi menteri pun seronok. Kan, duit banyak seronok, duit sikit pun seronok. Tengok, duit sikit boleh datang kuliah. Cuba duit banyak, datang tak? Tak ada, pergi mall-mall beli Gucci. Betul tak? Beli apa lagi? Kita tak ada duit, otaknya tak macam-macam tau. Kita kalau banyak duit tengah duduk sini kan, fikir macam-macam. Sekarang ni kan cuma beli dekat Shopee je kan. Teringin macam-macam, nak beli tu, nak beli ni, nak beli ni. Tapi kalau tak ada, ya diam, ayam aja. Kan? Bila dengar ceramah tu, masuk semua. Ni kalau kita hartanya banyak tengah sembahyang Allahu Akbar, yang haji-haji nak kahwin lagi ke nak buat rumah baru?